Channel Back. Hari ni kita orang nak buat video. Sekejap, rabu sikit. Nampak? Nampak tak cantik rabu sangat. So, jadi kita orang nak tengok cerita. So, iaitu Season 4 episod 3. Season 4 episod... betul lah, Season 4 episod 3. Kat bawah tu dia beritahu. Sabar, dia dekat sikit weh. Okay, kita mula. Tengok saya. Nampak jelas sangat. Nampak macam jelas je. Abah, saya ingin naik diri dari pasukan Selangor dan tak mahu main bola sepak lagi. Apa? Menarik diri? Tapi kenapa? Kan Ulu Abah kata bermain bola tu ada banyak keseronokannya. Tapi saya tak dapat rasa keseronokan tu lagi. Saya rasa kecewa dan tertekan je. Apa yang saya buat di atas padang tu, yang semua juga tak suka. Saya hanya ingin bermain dengan lebih baik di depan wartawan-wartawan tu je. Takkan tu pun salah. Iwan, Ya, Abah. kalau kamu ingin tarik diri dari pasukan Selangor kerana kamu tak suka main bola sepak lagi, Abah takkan membantah. Tapi kalau kamu tarik diri kerana hanya sedikit salah faham di antara rakan-rakan sepasukan atau kerana kamu ingat kamu gagal menunjukkan diri di depan wartawan-wartawan tu, Abah pasti kamu akan menyesal nanti. Baik kamu fikir masak-masak dulu sebelum buat keputusan. Ini perkara yang serius. Sama kan jadi kita stop. Sebab dia ada iklan. Iklan dia lagu dia lah. Jadi saya mula stop. Kenapa, Abang? Kamu ni tak bukan saya je. Ingat siapa pula yang tiba-tiba muncul di belakang saya? Apa yang Abang sedang fikir? Pasal si Wan tu ke? Ya, tak pasal-pasal lagi kata tarik diri dari pasukan Selangor. Apa pula yang difikirkannya? Tak perlu risau. Kan Abang sendiri pun tahu kata dia dah besar. Tahulah dia buat keputusannya sendiri. Harap-harap begitulah. Kau ada baca berita sekarang akhbar? Manchester United tewaskan Barcelona 1-0. Cahayalah. Chelsea berasal Liverpool 3-2. Alah, beg mana? Beg tak bawa ke? Takkanlah beg pun tak bawa weh. Barcelona tu kuat gila. MU masih boleh tewaskan dia orang. Itulah baru hebat. Zul, macam bila kau ni peminat MU? Aku ni bukanlah minat sangat. Tapi hanya kagum dengan corak permainan pasukan MU tu je. Okay, saya banyak kuatkan suara. Sebab tadi sehari tu saya buat suara tak kuat sangat. Siapa? Zul! Ha? Orang berdua berhenti di situ. Faruk, apa dia nak? Entahlah Zul, tapi wajah dia macam harimau kelaparan. Jadi, apa yang kita masih tunggu lagi? Lari! Jangan lari! Alamak, apa hal dengan dia ni? Zul, kau hutang duit dengan dia ke? Jangan merepek lah. Lari je. Jangan lari. Aku dah kata jangan lari. Kau janganlah kejar. Berhenti. Dia dah dekat ni. Habis saja siangku ni dah basah. Itulah. Bila aku panggil korang berhenti, berhentilah. Apa asal korang lari? Abang kejar. Jadi kita orang larilah. Korang lari, jadi aku kejarlah. Jadi apa yang abang nak? Pagi tadi aku jumpa Norzi. Katanya Iwan nak tarik diri dari pasukan Selangor. Aku nak pastikan sama dah hal ni benar ke tidak. Korang beritahu aku. Apa? Ha? Sabar-sabar kan. Ni je kawan je terkejut. Ha, tengok. Semua orang terkejut. Macam mana korang tahu tentang hal ni?
mana Iwan sekarang? Tengok. Siapa yang Ha. bagi tahu? Ha, ramai kalau kabut tanya kepada ni. Saya dah Tengok. pelarahan. Ni semua nak tanya macam mana aku nak jawab. Abang Farouk yang bagi tahu tadi. Dia baru dapat tahu dari Kak Rozi pagi tadi. Tapi, kenapa Iwan tak kata apa-apa pun masa kat kelas tadi? Bila tanya kenapa tak datang latihan, yang jawab tak sihat. Korang rasa sebab apa Wan nak tarik diri? Mungkin pasal ditegur oleh cikgu tempoh hari kot. Atau mungkin dia rasa tak best selepas bertengkar dengan Fauzi. Kalau macam tu, pasal akulah yang menyebabkan Iwan tarik diri. Tengok, Fauzi pula monyo sebab semua salah dia. Masalahnya semua itu salah Iwan sebab Iwan yang tak boleh, Iwan yang gagal guys. Tak ada cikgu. Jadi sekarang ni semua salah Iwan, bukan salah kawan-kawan dia. Tengok Sakit? Rasa-rasanya saya Alah sabuk, kau tak payah tipu. Cakaplah Iwan tarik diri dari pasukan. Cikgu tahulah apa yang dia nak buat. Fauzi pula mula lari sebab merajuk dengan Iwan. Tengok orang yang pertama lari Fauzi sebab dia ni pandai laju guys. Takkanlah main boyfriend pun. Tengok. Sabut sekarang. Nampaknya cikgu tak tahu lagi tentang Iwan nak tarik diri tu. Jadi ada kemungkinan hal ni tak benar. Tapi Farouk dapat tahu hal ini dari Kak Nozi. Takkan Kak Nozi nak gurau macam tu? Macam mana pun, pagi esok kita tanya Iwan di sekolah. Ini nampak saya cerah sikit. Nampak tak guys? Saya nampak? adakah Iwan betul-betul sakit atau kerana dia dah tak berminat dengan bola sepak lagi? Budak ni. Fauzi! Alah Fauzinya, apalah? Tak tahu siapa bantai kat kau kata air. Terlalu tinggi. Alamak! Yes! Alai. Terlalu cuai. Apa yang terjadi dengan mereka ni? Hari ini mereka kelihatan seperti tak fokus langsung dengan apa yang Oh, nak habis. Sabar. Saya pun tak tahu apa nak jadi dengan si Wan tu. Tak pasal-pasal je nak tarik diri. Itulah yang aku rasa pelik. Tapi aku dapat tahu tentang hal ini daripada Norzi. Takkan dia tipu aku pula? Tapi macam mana Sabu dan Jun juga tak tahu tentang hal ni? Kan ni hal serius. Sepatutnya dia orang tahu kan? tak pasal-pasal je kata nak tarik diri dan Tadi je. Korang rasa sebab apa Wan nak? Fauzi pula member tu lah cuai. Anak terlalu cuai. Terlalu tinggi. Alamak! Yes! Alah terlalu cuai. Terlalu cuai. apa yang terjadi dengan mereka ni? Hari ini mereka kelihatan seperti tak fokus langsung dengan apa yang mereka sedang buat. Lah, tak sengaja. Mana bola tu? Apa yang kau buat? Lepaslah bola tu. Wan tu. Kan dia Kenapa korang betul sejak kan abang bukan sama aku? Cakap kata dan balik rumah selepas tu tenang. Kau dah tak ada orang. Tengok. janganlah penggah pelik. Ya. Esok Aisyah nak baca. malam. Okay. Ni esok harinya Lala Iwan disiasat sama member-member mereka. Kau tahu tak siapa? Azizul, Sabuk, Santuk, Fauzi mula tadi. Tengok. Iwan, Alamak. Dia disiasat. Alamak. Iwan disiasat sama rakan-rakan dia guys. Member mereka. Apa sah kau rancang pengawas security je? Yelah sebab kau tarik diri. Jadi yalah ni lah tarik kau je. Tahu tentang hal tu ya? Jadi, Member pula. BFF pula nak bergaduh. Apalah. kenapa
Kenapa kau tiba-tiba nak tarik Sekejap guys. Tengok Aku Tengok Iwan. sebenarnya Ha, tengok. aku rasa corak pemain aku tak sesuai dengan pasukan Selangor. Lagipun aku... Apa maksud kau tak sesuai? Kau rasa corak permainan kau lebih hebat daripada kita orang? Kau ingat kau tu terror sangat? Wan, macam mana kau boleh jadi macam ni? Dulu kita okey je. Aku rasa kau tukar corak permainan kau tu hanya untuk menarik hati para wartawan je. Jadi, bila diorang dah pergi, kau dah rasa tak syok. Sebab tak ada wartawan lagi yang tulis tentang kebolehan kau tu. Yelah, dulu kalau kau nak tukar cara permainan, kau akan berbincang dengan kita orang semua dulu. Tak ada bagi Kat tu, selepas aktif. Kita orang buka. Buat apa hantaran chip lagi? Kan teknik tu tak berkesan. Kawan-kawan, aku ingin minta maaf atas perangai aku sejak kebelakangan ni. Tadi, masa aku buat hantaran terakhir tu, barulah aku dapat rasa balik perasaan yang aku cari-cari tu. Huh? Apa perasaan tu? Perasaan perpaduan dan keseronokan bermain bola sepak. Dulu aku terlalu ingin menunjukkan diri sehingga buat hantaran-hantaran bola tinggi tu. Kini aku dah sedar, kalau kita boleh main dengan baik secara berpasukan, tu lebih bergaya daripada buat hantaran bola yang tak berkesan tu. Dah lah tu. Mula hari ini, kita akan berusaha sama-sama. Betul. Iwan, tak sangka kita orang boleh sharing dengan pasukan Selangor yang handal tu. Kumar, sebenarnya pasukan Selangor dah kalah. Walaupun seri 1 sama, tapi kita orang gagal menewaskan korang. Tu kita orang dah dikira kalah. Tapi kita orang akan tewaskan korang lain kali. Lain kali, tu bermakna kau tak akan tarik diri dari pasukan Selangor lah. Tak sedap kan? Alamak, itu kan cikgu. Selesaikan masalah di antara mereka tanpa perlu aku campur tangan. Rasa-rasanya mereka dah semakin mata. Tu kan cikgu. Kita orang main perlawanan tanpa pengetahuannya. Teruklah kita orang kali ni. Cikgu, sebenarnya Tak perlu jelaskan. Cikgu dah tahu apa yang berlaku. Cikgu hanya harap kamu semua akan bersikap dengan lebih matang mulai sekarang. faham cikgu. Oh ya, bercakap pasal tu Wan. Kerana kamu tak hadir berlatih 3 hari berturut-turut, cikgu akan hukum kamu lari 10 pusingan. 10 pusingan? Jangan risau. Kita orang akan lari bersama kau. Habis dah. Jangan sama dijinjing. Bersama dipikul. Terima kasih kawan-kawan. Okey, kasi saja. Bye.